Video ni khas untuk ibu bapa yang nak kayakan anak-anak dengan simpanan emas. Saya nak kongsikan dengan tuan-puan, sebenarnya kita boleh bina tabungan emas untuk anak-anak kita seawal mereka bayi lagi. Bila dah ada sijil lahir, kita boleh mulakan simpanan emas melalui akaun Emas Gap Junior. Akaun Emas Gap Junior ni tuan-puan, konsep dia sama seperti akaun Emas Gap Dewasa di mana kita menabung emas. Cuma kelebihan dalam akaun Emas Gap Junior ni tuan-puan, kita boleh subscribe auto debit serendah RM50 sebulan. Jadi, untuk tuan-puan yang nak bina tabungan emas untuk anak-anak, nak jadikan emas sebagai dana pendidikan, jangan lepaskan peluang ni tuan-puan. Bila menabung dari awal, nanti 10 ke 15 tahun lagi, tiba masa untuk mereka melanjutkan pengajian di universiti, kita dah tak perlu buat hutang untuk pendidikan mereka. Jadi untuk ibu bapa yang nak mulakan simpanan emas untuk anak-anak, boleh rujuk pin video atau isi beg biru dekat bawah. Saya akan bantu tuan-puan dengan sebaik mungkin. Belajar sesuatu hari ni, jom simpan emas dengan ilmu. Nak dapatkan lagi banyak ilmu emas dan kewangan, boleh tekan like dan teruskan follow saya.